Jalan ada tu tenaga bahan bakarnya jalan. Yang ini gunanya untuk bagi ini masuk. Kalau tak ditekan mana boleh tolak dia, ada sangkut. Dia tak buka pintunya. Pintu ini jalan. Kita tekan ini baru boleh ni masuk sini. Lepas tu tekan minyak sikit, kelas ni pelan-pelan lepas. Macam tu. Macam ni. Tekan pelan-pelan tekan. Lepas tu nak masuk gear 2 ni kena tekan lagi ni, tekan ke dalam macam ni. Ni tarik ke belakang macam itu je. Lepas tu lepaslah minyak. Bila tekan minyak, kelasnya lepas pelan-pelan. Macam tu. Tu. Dia laju. Tengok air tak ni. Laju kena pandai jaga steering lah. Tengok jalan depan. Tengok air tak ada tekan dia laju sendiri. Jaga steering, tengok jalan mana. Tengok badannya tahu mana. Ni kalau macam ni kena pusing lah sikit. Jadi kan tahu ni. Tengok badannya ni depan ni. Di depan cermin ni badannya kan belok kalau ni. Macam ni kan. Kan ni pun tak nampak ni. Kalau jalan dia belok ni pusing ininya. Lepas tu ni luruskan balik macam ni. Ni kan baru jalan lurus ke depan sana. Kan nampak dia punya matanya kita ke depan. Nampak kan lurus jalan ni ke sana, lurus ke sana. Lurus ke sana. Belok sikit-sikit. Tengok kan macam ni nak belok, pusing sikit-sikit ni. Nampak tak? Pusing sikit-sikit. Kalau nak pusing banyak, pusing patah balik dia, pusing habis macam ni habis. Tengok ni. Pusing habis ke sini, lepas tu tengok, lepas tu pusing sini balik macam ni. Tengok badannya kan lain dia pusing ni. Nampak tu? Inilah gunanya steering tu, nak ke kanan ke kiri, belok lurus. Ini macam Ipan nak jalan kaki kanan ke kiri kan, itu tak payah jadi kaki. Nampak ni kan, sudah lurus dia lurus ke sana. Nanti dekat selekong pusing lah sikit, baru dia belok. Kalau tak dia pusing sikit, mana dia nak belok tayarnya. Nampak ni, ayah pusing macam ni, tengok sikit steeringnya. Nampak ayah pusing ni. Ini kena pusing baru dia boleh belok sikit, tak payah banyak-banyak. Kalau banyak tu kalau dia nak pusing tekan. Habis macam tadi ayah belok kat sana tu. Tengok macam ni. Dia duanya kena lurus ke ni. Kalau 3 macam ni, 3 dia kena tekan kelas ni kalau ini ke tengah, ke depan. Kalau 4 belakang macam ni, lurus je. Kalau 5 ni macam tu. Tengah ketengahkan betul ke ni. Lepas tu nak ke gear 1 tekan kau tolak ke depan ni 1 dulu. Tengok. 1. Kan nampak batu. Yalah ke tepi sikit, tayar tak ada langgar batu tu. Kan nampak ni. Ke kanan, ke kiri. Ni. Kalau nak belok kiri pusing lah macam ni. Nampak ni steering tu. Kan nampak badan keretanya pusing ke sini. Lepas tu dah pusing, luruskan balik. Jadi dia lurus pergi ke sana. Lepas tu tekan kelasnya ni lagi masuk gear 2 ni. Macam ni. Tolak ke belakang. Tekan, lepas pelan-pelan tekan minyak sikit-sikit. Tengok kan. Lepas tu saya tekan, jaga steering dia. Tengok boleh, macam ni boleh lepasnya ni, masuk sini belok. Tak ada, tengok boleh, tak ada ni. Macam tu. Saya pusing balik, tak ada terbabas masuk longkang. Kalau tadi pusing masuk longkang lah jawabnya. Ni luruskan balik. Lurus ke sana, apa ni? Lurus ke sana macam ni. Jalan dia kan, nampak jalan depan. Sampai sini kan, nampak aku jalan depan. Kalau lepas tu bila dekat ni nak selekong pusing lah sikit-sikit, nak belok. Nampak belah sana pula pemandangan matanya. Matanya ngadap sana. Tengok ngadap sini pusing ini. Tengok dah ngadap sana matanya. Ni dah ngadap sana, jaga steering. Tengok dah lurus balik. Tengok. Tekan brake ni, tekan kelas. Jalan depan dulu, nanti kalau depan ni jalan yang Bostan ni mana? Bostan. Ini kena nak masuk tu. Masuk ni ke depan. Lepas tu ni turunkan. Mana tak? Tekan. Macam ni, salah ni, tekan ni. Tekan minyak sikit, kelas ni lepas pelan-pelan. Dah masuk gear 1 belum? Dah. Tadi dah belum?
Dah sebab lepas pelan-pelan tekan minyak sikit. Tengok depan nanti kan terbabas mana. Dah lepas pelan-pelan tekan minyak. Tekan minyak. Lepas lepas pelan-pelan. Masuk gear 2 pandai tak tadi? Tekan mana sini lah, tak dapat jalan sana tu, tengah kan banyak sama apa. Tadi kan ayah dah tunjuk macam mana nak jaga steering. Tengah Ipa kan tahu sudah. Matanya sekarang hadap sana, nak hadap sana kena pusing ini matanya. Tengok kan, nampak mata Ipa dah ngadap sana. Tengok dah ngadap sana. Sebab steeringnya pusing sikit ke sini. Jadi Itulah gunanya ni. Ini steering ni nak bagi macam jalan kaki, belok kanan belok kiri lurus kan. Ni kan nampak ni. Tengok inilah gunanya nak bagi lurus. Kalau lurus kan dia macam ni, kalau belok kan dia sengit ke sana, belok kanan. Kan dia tak faham main dah tunjuk tadi. Kan nampak ni jalan ke sana tu lurus steeringnya. Lepas tu nak masuk ke tengah-tengah jalan tar tu pusing lah sikit bagi dia ni. Kat tengah-tengah tu kan nampak tu. Lepas tu sampai sini nak belok ke sana pusing ni. Itulah gunanya. Ini kena pusing. Badan kereta ni kan dia kena pusing. Ni kalau tayarnya pusing. Dia kena hari-hari berlatih, seminggu sekali tu, tiap minggu baru dia biasa. Ayah pun bawa forklift nak isi barang, keluarkan barang pun belum paning tak biasa. Dia kena biasakan pelan-pelan ambil, angkat, turunkan. Dia sama macam kereta. Gear 2 pandai tak masuk kan? Kan kelasnya masuk gear 2. Turut belakang. Ni gear berapa ni? Apa je? Aduh, kan saya dah tunjuk tadi. Saya mau tunjuk lagi. Ini free kalau kat tengah-tengah tu kosong. Maknanya free tu maknanya nampak ni. Ni tarik belakang. Bukan, dia kena kiri, nampak ni. Kiri tarik belakang. Dia tolak nak gear 1, nampak ni. Tolak ke kiri. Dia kan dia ada macam ini dia punya gearnya. Tolak kiri ke depan 1, lepas tu dah kiri. Ini kiri. Tolak 2. kiri belakang. Saya tunjukkan lagi lah. Buka pintunya. Dia kan dah tunjuk ni. Kalau ni kiri, ni kosong tengah-tengah. Nak gear 1 ke tolak ke kiri ke depan. Lepas tu daripada depan belah kiri tolak ke belakang. Nampak tu? Lepas tu nak gear 3 dia kena masuk ke tengah. Macam ni. Kedua tarik ke sini ke sini. Lepas tu ni 4 belakang. Kalau nak ni kena ke sini ke situ. Undur ke ni. Undur kalau daripada sini ke belakang dulu. Kalau nak undur. Nak tunjukkan. Buka pintunya. Macam nak buka? Tariklah pintunya. Bukan. Ni. Betul-betul. Ni tengok sini, saya tunjukkan. Ini kelas ni. Gear 1 tengok ni sini. Tolak sini, nampak ni? Tolak ke kiri. Sini, tolak ke kiri. Lepas tu ke depan tu 1. Lepas tu dah macam ini kan. Dia punya keadaan, kedudukan dia. Kalau nak 2, tolak dia ke belakang macam itu. Lepas tu nak 3, dia kena ke sini. Tengah-tengah tu ke sini. Ni 3. Lepas tu 4, dia lurus je. Tolak ke belakang. Kalau nak 5, ni tolak ke tengah-tengah sini. Ini 5. Lepas tu nak undur daripada 5 ke belakang. Kalau dari 5 macam ni, ke belakang ni mana? Kiri. Macam tu. Kalau daripada 3 sini macam tu. Tu undur. Ni kalau nak free tu, ni kalau nak free daripada
kiri, tengah, tarak. Tu free tengah macam tu. Kalau satu ni, 2. Lepas tu sini, ni 3, ni 4, ni 5, sini undur. Faham tak? Jadinya 2 macam ni. 2 macam tu lah. Kalau daripada 1, kalau lipas 1 nak masuk 2, dia kat macam ni kan. Tolak je lah ke belakang macam tu. Tu 2. Tengok ayah tunjuk lagi ni. Ni macam ni 1. Ni kelasnya. Tekan minyak sikit, lepas pelan-pelan macam tu. Bagi dia jalan. Tengok kan dia dah jalan tak mati. Lepas separuh kelasnya. Lepas tu naik 2. Tekan balik tu yang kelasnya. Tekan ni, tarik je tolak ke belakang macam tu. Tu dah 2. Gear 2. Lepas tu lepas lah pelan-pelan tengok. Air dah lepas pelan-pelan. Tengok ni, dia laju sikit gear 2. Air tak tekan. Bila dah laju sikit, mata ke depan. Ini kena jaga. Kalau macam ni lurus, nampak ni. Lurus je. Nampak depan tu kan mata. Lepas tu nak masuk jalan hitam tengah-tengah dia tar, pusinglah sikit. Dia adalah kat tengah-tengah tu. Lepas tu dah sampai sini, beloklah sikit steeringnya pusing macam ni. Tu namanya belok kena pusing steeringnya. Lepas tu pusinglah balik. Jangan sampai dia pusing macam ni. Luruskan balik. Ikut mana nak jalan. Nampak ni. Kalau nak jalan yang tak ada rupa, pusing sini sikit. Tengok nak. Pusing sini sikit ni. Kalau nak lalu jalan yang sini, macam ni. Sampai sini, dah lepas sikit, pusing sini. Tengok. Tengok. Ni, macam tu. Kalau nak undur ni, kalau ni nak tukar gear ni, tekan ni. Free. Tengok dah tak jalan. Tu tengah-tengah. Dia mati sendiri. Tengah-tengah dia mati sendiri. Free kosong. Lepas tu nak undur, tekan kelas ini, tolak ke belakang. Undur lah macam ni. Tekan lepas kelas dia dengan tekan minyak macam masuk gear 1 jalan ke depan. Tengok. Nak undur tengok kiri kanan. Jangan tengok kiri kanan, jalannya kat mana gitu. Tengok kiri kanan tengah tu ada orang ke tak ada. Lepas tu kalau nak ke depan jalan balik dah undur, tolak ke ni. Ni sikit. Lepas tu nak masuk gear 1 macam ni balik. Tekan minyak, lepas sikit-sikit ke depan balik. Apa yang payahnya gear 2 macam ni tolak je ke belakang, tekan kelas ni. Tolak je ke belakang macam tu dah masuk 2 ni. Nampak ni kita punya gambarnya tu. Jaga steering ni. Steering ni gunanya nak mana nak ikut arah jalan, mana nak pusing. Kan nampak sana matanya ke sana itu ni. Nak guna steering. Lepas tu cerminnya kat depan kan nampak ni. Tengok. Kalau ke sini, belok sini tengok. Ni. Kalau ke sini, belok sini tu. Macam ni, tengok. Lepas tu, kan dah luruskan balik. Kalau luruskan ni. Macam ni. Tengok. Kalau nak masuk lalu ni sini, pusinglah sini. Tengok badannya kat tengah-tengah ni kan. Lepas tu kena keluar tu. Tengok ni. Sama je kontainer pun sama macam kereta. Dia panjang. Macam itulah. Tengok ni. Dah ke belum nak balik ke nak try lagi sekali? Lagi sekali je lah. Apa yang ni? Lepas tu tak minggu kena bawa ni, pusing. Berhenti kena kosongkan ni, tarik handbrake. Kalau tarik handbrake, kalau tempat curam dia lari ke bawah nanti. Tekan kelas masuk gear 1, lepas tu handbrake-nya turunkan, mana jalan tu. Aku tak kuat ni, macam ni, tekan. Nak kuat. Itu dah.
Dah tekan baru tolak ke bawah dia ni. Kelasnya lepas pelan-pelan, minyak tekan sikit-sikit dengan banyak-banyak. Begini jalan dah cukup. Kita jalan ni tekan lagi Apa je tak lepaskan pelan-pelan. Kalau nak masuk gear ni, jagalah steering macam mana ni, tak nampak jalan mana lalu ni je. Kalau dah masuk gear 2 baru kalau dah jalan baru lepas kelas ni pun okey. Lepas kelas pun Okey, kalau dah jalan. Kalau dah jalan. Kalau belum jalan tak boleh, dia kalau jalan dah macam ni boleh lepas. Boleh lepas. Kelasnya. Dia minyaknya dah stabil, dia turun. Kalau sebelum masuk gear 2 pandai tak? Tekan kelas. tolak belakang je. Tolak belakang dia. Dah. Dia tolak belakang tu kena ini dah yang berapa ni tengok? Boleh jalan tak? Lepas kelas ke? Pelan-pelan. Dia macam ni Ya, apa? tekan kosong ni macam ni. Kan dia dah cakap tekan kelas. Gear 1 kan kiri macam ini. Kalau batu bila nak masuk gear 2, dia kena duduk kat belah kiri je, tak boleh begini. Ni depan kiri, belakang tarik ke belakang pun kiri juga macam tu. Tak boleh ni kena macam ni kan. Ni gear 1, tarik je ke belakang ni. Kena line kiri juga, nampak ni. Satu kiri, kedua kiri juga. Jangan diketengahkan tolak ni satu. Lepas tu bila 2 dia sengit ke kiri, tolak je macam tu ke kiri, bahagian kiri juga. Dia tak boleh nak ketengahkan. Ni 1, 2 kiri, nampak tu. Dia kan sengit ke kiri, 1 kiri, 2 kiri. Tu lurus. Kalau 3 baru kat tengah-tengah. Ni tengah-tengah ni 3, ni 4, ni 5. Ini undur. Undur kena kiri. Tengah-tengah tu 3 dengan 4. Dah lepas pelan 1. Ni. Jalan satu lagi Tak satu. Ni gear 1 nanti try masuk gear lepas pelan-pelan tekan minyak lah. Minyak tak tekan mana ni. Boleh jalan ya? Belok lah ni nak langgar apa tu. Belok lah. Belok lagi sampai kan Ipan nampak jalan di mana lalu. Tengok jalan tu badan kereta mana. Mana tempat yang dia lalu. Nampak ni jalannya. Kita sengit lagi Ini lah tengok jalannya. Tengok, jangan pusing ni. Kalau dah macam ni lurus jalan dia punya steeringnya. Kan nampak ni. Jalan macam ni. Kan nampak jalan ni. Jalannya mana pergi ni. Cuba masuk gear 2. Tekan kelas. Terus ke belakang. Terus ke belakang. Selepas kelas. Pelan-pelan lah, jangan mulai macam gear 1. Lepas pelan-pelan tekan minyak lah. Minyak tadi tekan mana ni. Ini yang kena steering. Pelan-pelan tekan minyak pelan-pelan. Pelan-pelan pelan. Lucu dah ni. Nak tekan minyak Tak payah. Tak payah tekan minyak. Minyak ni lepas. Minyak lepas. Kelas ni pun lepas je. Dia tengok. Kalau dah jalan dia sampai tekan kelas dengan minyak. Tengok mana jalan ni. Sempit bahaya, tak payah ada. Gear 1. Gear 1 kena tekan kelas, masukkan gear 1 lah. Tekan kelas ni. Tekan kelas, masuk tolak ke depan. Tolak ke depan. Tengok depan, tak payah tengok ini kan. Ini kan dia tahu. Tengok depan. Kalau tak tengok depan nanti kan babas mana ada orang. Lepas pelan-pelan tekan minyak. Pelan-pelan lepasnya. Kalau disentap dia mati. Terkejut enjinnya. Dia kena pelan-pelan dengan tekan minyak sikit-sikit. Terkejut aku tu. Enjinnya kalau dia lepas banyak dia menyentap. Terkejut dia. Itu yang jadi mati. Dia kena lepas pelan-pelan. Pusing lagi. Pusing sini, lepas pusing patah balik sini pula. Pusing sini, pusing habis kena ikut. Dah nak balik dah. Dah pusing sini pula.
Kalau pusing lagi tu ni. Tu kalau nak buat pusingan pendek kena pusing habis. Kalau pusingan belok apa ni sikit. Kalau pusingan pendek kena, kalau pusing belok banyak pusing sikit je. Kalau selekonya panjang, kalau nak U-turn pendek, jaraknya pendek kena pusing habis. Kalau macam ni nak belok pusing sikit dah tahu dah benda ni. Beloklah kena ni dekat selekong ni. Kalau di sini boleh habis ni. Ini nak ke kanan ke kiri. Nak lalu mana? Kawalan steering belum pandai lagi, nak kena biasakan. Ni kena pusing, nak kena itu dah ke bawah mana, kena sini lah kalau belok. Ni pusing lagi. Kan nampak badannya ke mana kan macam ni. Punya tu. Tak jatuh lah. Arah mana dia bawa beloknya. Pan kirim apa tadi? Soya. Dah belum sampai sana berhenti. Nak lagi ke dah? Agak itu pandai ke belum? Belum lah, pasal kawalan steering belum ni lagi. Nak masuk gear 2 nanti lah, ada masa ke depan ke hari raya haji boleh belajar. Ikut je ya. Dia nak lalu mana? Kalau nak lalu sana kena pusing ke sini. Sini. Kawalan steering ni belum berapa pandai, kena berlatih lagi. Kalau nak berhenti kena tekan clutch, gianya free kan. Tekan. Pandai tak nak kosong ke gear macam mana? Tekan brake je? Tekan brake lah. Tekan brake, lepas tu ini. Kalau gear ni. Ya Allah. Tekan. Jangan dilepas dulu Macam ni? Ini tekan kelas tu, kalau pegang gear sini pegang ni. Bukan. Gear 1 ni sini. Ni gear 1 kan. Ni gear 2. Ni 1 ke sini. Dah lepas. Betul gear kosong lah. Sini L terbalik. L terbalik. Dia tolak dia. Dia macam ni ke tengah sikit. Bagi dia free. Lepas dah boleh lepas ya? Matikan enjin dulu lah. Matikan enjin lah. Matikan enjin. Dah. Dah. Nanti aku nak berikan jam. Ini bukan kosong ni, aduh. Itu kalau bahayanya kalau tak kosong di startnya.
Ni kalau kosong ni gear 1 kan. Kalau kosong ni kosong dia tarik ke sini kosong, dia satu tarik ke tengah sikit, dia automatik dah ke sini ni. Dia tak tengah, dia automatik dia auto punya tekan sampai tengah-tengah. Dah. Tu kosong. Dah. Ni macam ni kok ni tengah-tengah kosong. Kalau dua dah tengah-tengah dua jadi. Satu, dua. Lepas tu ke tengah sini ada kosong. Dia satu sini, dua sini. Kalau kat tengah-tengah sini dia dah automatik ke sini auto. Kalau tengah-tengah sini ni 3 ni, 3 tengah-tengah ni. Ni 4. Kalau nak 5 kena tengah sini, ni ke kiri sini 5. Ni tepi sini belakang lurus undur. Faham? Nampak? Kalau yang macam ni pun dah tahu kan. Kalau nak dia satu nak jalan sini, lepas tu tekan minyak sikit, lepas kelas pelan-pelan. Kalau nak dua tu tarik je ke belakang macam ni. Pelan-pelan. Steering ni kena pandai jaga ni. Tengok ni, ayah nak belok ke sini. Pusinglah sikit macam ni. Tengok steering nampak ni. Ni. Steeringnya. Inilah steering tu matanya kan, mata kita hadap sana kan. Steeringnya ikut mata kita ni nak belok ke mana lah ni. Ni tunanya macam ni. Lurus. Kan nampak dia punya tu arah badan kita kereta. Tengok kita nak belok ni. Nak belok dah sampai tempat yang kita nak belok tu. Pusinglah sikit. Macam ni sikit. Pusing sikit ni. Kalau nak pusing pendek ni, nak pusing pendek macam ni. Nak pusing pendek ni macam mana? Kalau nak pusing pendek, pusing habis macam ni. Pusing habis steering sampai tak boleh pusing. Macam ni. Itu namanya buat bulatan pusing. Ni macam tu. Itu namanya buat bulatan. Pusing pendek macam ni. Kalau belah kiri, kalau nak buat pusing belah sini, nak habis pusing sini habis. Macam ni. Kena pusing habis sampai tak boleh pusing. Itu nama buat bulatan macam ni. Dia buat bulatan macam tu. Macam ni. Saya buat bulatan macam ni. Itu pusing habis. Nampak dia pusing badannya, tengok ni. Nampak? Kalau pusing sikit, dia sikit lah. Nampak tak ayat ni? Lepas tu nak ke sana, pusing sini balik. Tak ininya macam ni. Nampak tu? Dia boleh lain. Kalau ni ke sana kan, kalau tu langgar masuk longkang, pusing sini bagi ni jalan nak ni. Lepas tu nak ni luruskan. Kalau tak dia luruskan, belok ke sana. Nampak ni steeringnya kan dia lurus ni. Ni arahnya ke sana, jalannya lurus ni. Macam ni. Kalau ni tengok belok sini kalau pusing ni tangannya. Ni ke sini. Dia belok ke sini. Ni kalau tengah-tengah di jalan macam ni, lurus lah dia punya tu. Kedudukan mata kita, badan kita, kereta pun lurus ke sana je arah dia. Tengok ni. Jadi kalau ke sini dia ni. Dia punya tu. Belok tayarnya masuknya. Kan dia tunjuk ni, kalau nak pusing habis, kalau buat bulatan kecil macam ni, pusing habis. Macam ni, pusing habis. Dia pusing ni. Macam tu. Dia pusing satu tempat je. Macam ni. Memang. Pusing habis steeringnya. Lepas tu nak pulih kanan, ni pusing balik macam ni. Pusing habis. Dia pusing balik macam tu lah ni. Lepas tu ni pusing balik ke sini. Nampak tu. Lepas tu nak kena ada kat tengah-tengah jalan ni, kena pusing bagi dia ni steering badan kita kat tengah-tengah tu. Nampak tu? Lepas ni sampai sini tekan clutch, tekan brake. Maksud dia satu tengok kiri kanan. Bagi signal baru belok keluar. Tak ada kereta. Nampak ni belok sini kan dia pusing ni. Tengok ni. Sampai kat sini tekan clutch, masuk gear 2. Tengok belok dia macam ni ayah. Tengok. Steeringnya kena pusing, lepas tekan brake. Tak ada kereta, pusing balik ke sebelah sana, pusing ke sini steeringnya. Sebelah kanan.
Dah sampai sini kena pusing ke sini, kalau tidak langgar tembok. Tengok. Ni luruskan balik. Tu namanya kawalan steering, Ipan belum pandai lagi. Ni nampak straight je, air nak jalan kat tepi. Straight je, badan kereta ni kat tengah-tengah sini, tepi. Sampai sini dah dekat selekor ni, tekan brake sikit. Lepas tu pusing sini baru boleh belok ke sini. Nampak ni, pakai pusing. Nampak? Ni. Lepas tu tekan clutch, tekan brake sikit. Masuk gear 1 tu, tak ada kereta baru masuk. Tengok kanan sana tak ada kereta. Lepas tu tekan dia sikit-sikit baru masuk. Dengan lepas kelas tu. Lepas tu tak ada. Ni masuk sini belah kiri, pusing ke kiri ni. Dia punya steering ni. Nampak tak? Dah masuk gear 2, masuk gear 3, dia tengok macam mana gear 3 tekan kelas. Ni tolak macam tu. Gear 3 tekan tengah tu. Tengok steering ni jaga ni. Depan ni dah belok kan, pusing sikit. Kan saya dah tunjuk tadi, kalau nak buat bulatan yang macam ni, pusing banyak. Kalau belok sikit, pusing sikit je. Tak apa. Tengok. Ikut keadaan jalan. Jalan ni lurus lah. Depan sana belok, pusing sikit dah dekat selekor tu. Lepas tu dah ni gini. Gear 3 tekan kelas, masuk gear 4, tarik je ke belakang ni. Tak payah nak ke kanan kiri. Dia dah masuk gear 4. Lepas pelan-pelan tekan minyak tadi. Jaga steering. Dia jalan ikut keadaan jalan tu. Kalau belok sikit-sikit je lah jalannya. Tekan brake sikit, tekan brake sikit, tekan kelas, ikut keadaan ni. Macam ni pelan, kena masuk gear kosong, brake merah ni. Tekan tolak tengah-tengah je, tu sampai kosong. Tekan brake. Lepas tu masuk tekan kelas, masuk gear 1. Lepas minyak pelan-pelan, tekan minyak pelan-pelan, lepas je lepas pelan-pelan macam ni. Lepas tu nak masuk gear 2, tekan kelas, lepas pelan-pelan tekan minyak sikit. Lepas tu tekan minyak sikit. Tekan minyak, tekan kelasnya, masuk gear 3, tolak ke depan tu. Ke tengah sikit ni. Masuk tengah, tolak ke tengah tu, ke depan ni. Ke depan tu, dah ke tengah-tengah, masuk ke tengah, tolak ke depan. Gear 3. Kalau tekan, dia tekan brake sikit. Brake sikit, lepas tu tekan kelas dah dekat dengan kereta depan. Tekan kelas, habis kosongkan. Kalau kat jabatan kan kena handbrake, kalau tidak lari ke depan. Jabatan turun. Ni tekan kelas, masuk gear 1, tolak depan ni. Kalau handbrake ni. Tekan minyak sikit, lepas pelan-pelan. Tekan kelas, masuk gear 2. Lepas minyak, tekan minyak, lepas pelan-pelan. Tekan minyak, lepas tekan kelas, lepas minyak pelan-pelan, masuk gear 3. Jaga steering lorong je ni, jalan dulu. Tekan jauh tu, selekor baru pusing sirik sikit ke kiri. Tekan brake sikit, tengok banyak, mungkin pelan sikit. Pusing lepas steering ni. Dah pusing, luruskan balik lah. Jadi jalan dia lurus lah balik. Ada motor tekan brake, pukul gear tekan kelas. Kita pelan ke pukul gear. Tekan brake sikit.
banyak mati dia berhenti. Ada bonggol perlahan tekan sendiri. Tekan minyak sampai bonggol breknya tekan minyak kayak dua jadi jalan. Tekan brek sikit ya. Pas tekan minyak. Mana ya pun hoya ke kan hoya pun dia kan tak buat. Mana kedainya? Itu ada sebelahnya tepikai di mana belikan. Kan tadi pesan apa? Soya tu. Mana je tu? Nah, tu ada berapa? Soya kurang manis je. Tapupan ada satu ke tapupan tak? Kalau gula merah. Supaya Sebenarnya RM2. kalau macam ni tekan kelasnya masuk gear 1. Time brake ni ini kena pusing. Kalau tak dipusing melangkau kedai air ni. Ini kena pusing macam ni. Ni lepas pelan tekan minyak pelan-pelan. Pusing steering ni macam ni. Kan nampak di badan kereta ni pusing ke sini. Kalau tak dipusing melangkau kedai lah jawabnya. Ni tengok okey. Kita kat cermin tu. Kalau tak ada lepas pelan tekan minyak. Macam ni baru jalan. Kalau di biokam ni ke sana, jadi kena pusing sini lah. Tu bagi dia ni. Tak masuk jalan sana. Dia guna steering tu. Dia jaga lurus steeringnya kan macam ni lurus ni. Macam ni. Nampak P apa peroduannya P lurus je. Dia lurus je. Kalau tak dipusing macam ni dia lurus jalannya. Ni punya ni. Macam ni kalau steering lurus. Jalan lurus namanya. Dah sampai Seribu tu tekan brek sikit je. Gian 2 jalan ni. Tekan brek sikit ni nampak dia kena pusing banyak. Bagi nak belok kat jalan macam ni. Pusing separuh. Ni luruskan balik kalau tidak tak lurus. Kalau bonggol tekan sikit je minyak brek ni. Lepas tekan minyak balik dah turun bonggol.
Tekan brake sikit. Lepas lepas tekan minyak. Kalau tekan brake banyak mati dia berhenti. Kita tekan brake, kita berhenti depan kena tolak gear satu. Tekan brake langsung tekan habis. Ini kena lepas kelas, tekan minyak sikit. Baru tekan kembali, masuk gear 2. Lepas kelas pelan-pelan. Kena belok sikit, kalau tidak menabur. Tengok depan nak belok sikit. Kena dekat seleko ni, pusing sikit. Lepas tu luruskan balik ni. Lepas jalan lurus, gear 3 tadi. Tekan kelas 2. Dia ikut kelajuan kalau jalan macam ni 3 4 lah. Tekan kelas, tarik ke belakang pasal depan ni. Lepas pelan-pelan nak tekan minyak je. Tak boleh dekat sangat. Kalau nak ikut kereta depan, nanti depan brake mengejut, belakang tak sempat brake kalau dekat sangat. Kurang macam inilah jarak yang nak ikut. Sempat brake lah, lepas brake mengejut. Tekan brake ni, kalau gear 2, tekan kelas. Tekan kelas pelan-pelan. Tekan minyak apa lambat tu boleh main. Gear 2 ni pelan, tekan minyak begini jalan laju. Lepas tu tekan kelas masuk gear 3. Saya asak lu bapak banyak apa motor lain elok tu. Motor lama Yamaha dipakai kelas ada turi, enjin lama tu. Ke motor baru enjin lama macam itu belum pandai buat tu. Ini asap Yamaha lama. Sampai dia sebetulnya bengkok lah. Macam dia tekan kelas, tekan brake masuk gear 1. Berhenti tekan brake dengan kelas je lah. Tengoklah video tutorial belajar memandu macam mana. Kan ada YouTube tengok lah. Lepas tu trail lah buat. Bawa. Dia bagi semua. Tekan brake, tekan kelas. Masuk gear 2. Pusing macam ni. Luruskan balik. Balik lurus jalan. Kalau tutorial belajar memandu macam mana.
kena dia luruskan dari saya. Air saya. Dah buku aku boleh satu je. Berapa? Kasih je macam tu. Kamu ni yang kirim, nak makan tak? Nak apa pula ni?